Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama dengan Abang Abu. Abang Abu adakan satu lagi video kedua bagaimana kita boleh menjadi jutawan mengikut kaedah dan cara-cara 120 jutawan yang Abang Abu telah pun interview. Okey, dan video kedua ini juga akan memberikan anda satu lagi tip kalau semalam saya cerita gembira. Gembira tak ada duit pun tak apa. Gembira itu adalah satu ciri untuk kita boleh berjaya menjadi seorang jutawan. Dan hari ini adalah kedua. Dan ia adalah kontrol. Kontrol apa? Kontrol duit. Jutawan-jutawan yang telah Abang Abu buat kajian ni, mereka mempunyai satu sistem untuk kontrol duit mereka. Mereka kontrol dan tidak membenarkan duit tu kontrol kita. Jadi orang yang tak jadi jutawan ni selalu kalau kita tengok duit kontrol mereka. Dari segi apa? Dari segi masalah hutang. Bila kita ada hutang, maka duit akan kontrol kita. Jadi orang-orang yang berjaya menjadi jutawan ni sebenarnya mereka akan mengurangkan atau menidakkan hutang dalam hidup mereka, ataupun mereka hanya akan ada hutang-hutang yang perlu seperti hutang rumah dan kemungkinan kereta dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang tidak menjadi jutawan, mereka menjadi hamba kepada duit dengan punya hutang seluruh, di mana-mana mereka hutang. Nak beli tu hutang, nak beli ni hutang. Jadi ini yang saya nak cakap, awak kena kontrol. Kalau selama ni awak memang dah bermacam gitu, kena stop. Tak boleh lagi nak berhutang untuk beli benda-benda yang merasakan kita gembira dan sebagainya. Jadi anda perlu mengkontrol ataupun kontrol tu kontrol duit kita. Alright, itu adalah satu yang pertama. Kita perlu kontrol duit kita supaya dia tidak menjadi bebanan kepada kita. Dan kedua adalah kontrol dari segi gaya hidup kita. Kita tidak perlulah bermewah berlebih-lebihan. Kerana disebabkan bermewah berlebih-lebihan inilah menyebabkan hutang dan sebagainya. Jadi gaya hidup juga kita perlu kontrol. Apa yang perlu untuk kita, apa yang sesuai untuk kita. Kalau kita nak bermewah ataupun lebih sempurna boleh, tapi tidak perlulah kita bermewah sehingga melampaui batas dan mengakibatkan kita dalam keadaan hutang. Ini dua perkara memang dijaga oleh semua jutawan yang Abang Abu dah kongsikan. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang jutawan, kita perlu ada dua kontrol. Satu, kita kontrol kedudukan duit kita supaya kita tidak berbelanja melebihi daripada keperluan kita ataupun daripada batas kita, atau mempunyai hutang-hutang yang membebankan kita. Dan kedua adalah gaya hidup kita. Kita perlu jaga gaya hidup supaya kita tidak mempunyai ataupun mendapatkan bebanan-bebanan dari segi psikologi kita, dari segi tekanan jiwa dan sebagainya disebabkan berlebihan yang melampaui batas dalam kemewahan. Jadi ini dua perkara kalau kita boleh jaga dan kontrol, insya-Allah kita dalam perjalanan yang betul untuk menjadi seorang jutawan. Dan apakah tindakan selepas video ini? Tindakannya adalah anda perlu menilai, melihat balik segala hutang-hutang yang telah anda pun bina daripada dulu lagi. Kita lihat apakah hutang-hutang yang kita ada. Kita buat satu perancangan pembayaran balik dengan segera. Apa cara kita boleh melunaskan, membayar hutang-hutang ini dengan cepat? Kita buat satu sistem ataupun satu list, kita siapkan satu carta supaya kita boleh melunaskan hutang-hutang kita dengan cepat dan bijak. Dengan mengetahui berapa banyak keadaan hutang kita dan apa perjalanan dalam proses membasmi hutang kita ini akan memberikan kita lebih keyakinan dalam mencapai taraf jutawan nanti. Jadi itu yang anda perlu lakukan selepas sahaja dengar video ni. Terus pergi ambil buku, tulis semua hutang-hutang yang ada. Tak kira lah hutang rumah ke, kereta ke, orang ke dan sebagainya. Cuma tulis saja, listkan semuanya, dan lepas tu buat satu perancangan pembayaran balik. Hubungilah orang-orang tu, bank ke dan sebagainya, untuk kita merangka balik macam mana kita boleh membayar dengan cepat. Dan itu adalah satu yang perlu anda lakukan dengan segera. Halo. Okey. Yang kedua, kalau anda memang tak ada hutang, alhamdulillah, bersyukur. Saya doakan semua di sana memang akan cepat membasmi dan menghilangkan hutang-hutang mereka. Dan bila itu terjadi, anda boleh sekarang memulakan proses untuk mencapai taraf jutawan dengan menjana, menyimpan dan juga belajar mengenai pelaburan-pelaburan. Itu juga satu sistem yang perlu kita lakukan. Dengan itu, Abang Abu akan akhiri video ini untuk hari ini bersama video dua ni 5 cara macam mana menjadi seorang jutawan. Abang Abu doakan anda semua Allah akan berikan
jalan untuk kita mencapai taraf jutawan dan juga beriman insya-Allah. Dan doakan juga Abang Abu, saya akan berjumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Best, best, best.